ini adalah kuduri ASEAN. Ini bukan kuduri Malaysia. Ini bukan program Malaysia. Ini program ASEAN. Pada tahun ini, Malaysia merupakan pengurusi ASEAN. Jabatan Trump ni bukan PMX jemput sebagai pemerintah Malaysia, tapi dia jemput sebagai pengurusi ASEAN. Dalam kita melihat isu Gaza atau jabatan kepada Trump ni, jika jabatan ini dibatalkan, kita sebutkan, kita takut bahawa impaknya kepada ekonomi Malaysia. Yes, betul. Kita faham bahawa Trump ni seorang yang kita sebut orange man lah. Orang yang tak dijaga. Sangat weird. Dia tak dijaga. Kadang-kadang dia mood okey, kadang-kadang mood tak okey. Saya tak tahu kenapa. Tapi boleh mengatakan bahawa jika jemputan ini dibatalkan, kesan ekonomi itu besar Malaysia. Sebenarnya kita berusaha untuk menurunkan kadar tarif. Cuba bayangkan kita cancel atau batalkan jemputan ini menyebabkan Trump rasa, kau hajar aku. Aku akan naik tarif 100%. Kesannya bukan kepada PMX sahaja, tapi dari kita. Ada rakyat kita kepada ASEAN. Yes, kepada ASEAN dan juga pada Malaysia. Rakyat kita yang tengah menolak Trump datang, Queen lepas ni korang akan hilang kerja dan sebagainya. Yes. Dalam perkara ini, kita sangat ingin tekankan dua perkara lah. Yang pertama adalah kita sangat menekankan bahawa PMX perlu tembak Trump ni depan-depan isu Gaza. Dan PMX telah buktikan di saat dialog dengan Joe Biden. Dia tembak depan-depan Joe Biden mengatakan cukup genosid berlaku di Gaza ini, perlu dihentikan sebagainya. Dan perkara ini PMX jelaskan bahawa dia akan terus dengan prinsip dia. Saya faham kompleksiti tentang hubungan masa ni bukan semua orang faham. Saya cuba mudahkan. Dalam saat PMX berfikir atau menjadi sebagai Perdana Menteri, dua perkara yang PMX ingin tekankan, satu adalah kebajikan rakyat. Itu utamanya. Yang kedua, prinsip kita dalam perjuangan Palestin tak pernah luntur.